5 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Besut Terengganu yang ditahan reman bagi membantu siasatan kes buli dibebaskan semalam dengan jaminan polis. 2 pelajar lagi akan dibebaskan hari ini. Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Azamuddin Ahmad Elias Abu dalam satu kenyataan memaklumkan keluarga pelajar terbabit akan dihubungi pegawai penyiasat untuk prosedur seterusnya. Katanya siasatan kes buli berkenaan hampir selesai. Polis sedang mendapatkan laporan prestasi pelajar, laporan perubatan dan mengesan saksi bagi melengkapkan kertas siasatan sebelum dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi tindakan susulan. Terdahulu 7 pelajar MRSM ditahan reman bagi membantu siasatan kes buli pelajar tingkatan 2 sekolah berkenaan.